Kalau kita cakap pasal video pendidikan online ni, ia memang satu dunia yang sangat luas dan kadang-kadang boleh jadi agak mengelirukan kan? Jadi, hari ni apa kata kita cuba petakan semuanya? Daripada blog cikgu sekolah sampailah ke tutorial kat YouTube, kita akan cuba faham macam mana semua ni berkait dan kenapa ia sangat penting untuk cara kita belajar sekarang. Mesti ramai antara kita pernah rasa macam ni kan? Sama ada nak pasang perabot ke atau nak faham pasal fizik kuantum, video dalam talian ni dah jadi macam guru peribadi kita. Dan pengalaman inilah pengalaman kita semua yang sebenarnya jadi kunci untuk kita faham satu perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jadi, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Untuk betul-betul faham, kita kena undur sikit masa ke belakang dan tengok macam mana internet tu sendiri berubah secara drastik. Okey, ini perbezaan yang paling penting. Cuba bayangkan internet zaman dulu, web 1.0 tu, ia macam sebuah perpustakaan digital yang besar gila. Anda boleh baca apa saja, tapi anda tak boleh letak buku anda sendiri kat situ. Lepas tu, muncullah Web 2.0. Yang ni pula, dia tukar internet jadi macam satu sesi borak-borak besar-besaran dan semua orang dijemput. Tiba-tiba je, semua orang ada suara, ada platform dan ada kebolehan untuk jadi pencipta. Inilah titik tolak yang lahirkan dunia vlog yang kita kenal hari ini. Nak tahu tak betapa besarnya sesi borak-borak ni? Angka ni, ini jumlah lawatan ke YouTube dalam masa 3 bulan saja. 3 bulan! YouTube bukan lagi sekadar laman web biasa. Ia dah jadi macam satu institusi budaya global. Semuanya terbina atas satu idea yang radikal. Sesiapa sahaja boleh ajar sesuatu. Perubahan besar ni tak berlaku sekelip mata tau. Ia dicetuskan oleh satu set kotak alat digital yang baru yang bagi kita semua cara-cara baru untuk berkongsi idea. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak alat ni. Mula-mula sekali, semuanya pasal teks. Ada laman web untuk maklumat rasmi, ada blog untuk kita tulis jurnal peribadi, forum untuk kita bincang dan berdebat, dan mestilah wiki macam Wikipedia, di mana ilmu tu dibina sama-sama oleh ribuan orang. Inilah blog-blog binaan asas untuk komunikasi online. Tapi, lepas tu, alat-alat ni mula bersuara, betul-betul bersuara. Podcast bagi kita peluang belajar sambil memandu atau buat kerja. Screencast pula tunjukkan kita tepat-tepat cara nak buat sesuatu kat skrin. Dan yang paling penting untuk kita hari ni, vlog, yang akhirnya letakkan wajah dan personaliti manusia di hadapan kamera. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh ke vlog, penting untuk kita faham dari mana ia datang. Blog. Senang cerita, ia macam diary peribadi yang anda putuskan untuk kongsi dengan seluruh dunia. Idea utamanya di sini ialah perkongsian pemikiran secara berkala oleh seseorang dan konsep inilah yang jadi asas kepada semua yang datang selepas tu dalam format video. Baiklah, kita dah ada semua alatan digital yang canggih ni. Jadi, di mana sebenarnya ia digunakan untuk tujuan belajar? Rupa-rupanya, ia wujud dalam dua dunia yang sangat berbeza, tapi kadang-kadang dunia ni bertindih juga. Di satu pihak, kita ada pendidikan terurus. Ini sekolah, kolej dan kursus online yang formal. Semuanya berstruktur, ada kurikulum, ada grade. Di pihak yang satu lagi pula, kita ada pendidikan kendiri. Yang inilah yang jadi bila pukul 11 malam, tiba-tiba anda rasa nak tahu macam mana gitar berfungsi, terus anda buka YouTube. Ia fleksibel, spontan dan didorong oleh rasa ingin tahu kita sendiri. Dalam dunia pendidikan terurus, raja teknologinya ialah LMS atau Sistem Pengurusan Pembelajaran. Cara paling senang nak faham, anggap je ia sebagai bilik darjah digital. Ia adalah satu pusat sehenti di mana sekolah atau universiti boleh uruskan segala-galanya, daripada bahan kursus sampailah ke grade pelajar. Dan jangan salah faham, LMS ni bukan sekadar folder digital biasa. Ia satu ekosistem yang lengkap. Cuba tengok, ia uruskan komunikasi antara pelajar dan guru, ia sampaikan kandungan macam nota dan video, ia kendalikan penilaian macam kuis dan ia pantau kemajuan setiap pelajar. Semua dalam satu tempat. Dan pendidikan terurus ni bukan pasal sekolah tradisional je. Ia juga termasuk fenomena MOOC atau kursus dalam talian terbuka secara besar-besaran daripada platform macam Coursera. Ini pada dasarnya adalah kursus-kursus taraf universiti yang dibuka kepada sesiapa saja di seluruh dunia. Satu lagi cabang penting dalam pembelajaran online yang formal. Okey, kita dah tengok macam mana internet berubah dan kat mana proses pembelajaran tu berlaku. Sekarang, jom kita gabungkan semua ni dan fokus pada bintang utama kita hari ni, vlog pendidikan.
Jadi, apa sebenarnya vlog ni? Sebenarnya konsep dia sangat mudah. Ambil idea sebuah blog, tapi gantikan teks sebagai medium utama dengan video. Ia gabungkan gaya peribadi dan catatan berkala macam blog, tapi dengan kuasa visual dan suara manusia. Untuk betul-betul faham landscape vlog pendidikan, kita kena mula kelaskan dia. Soalan pertama untuk peta kita, siapa yang buat video ni? Adakah ia seorang guru yang buat video untuk kelas dia, itu kita panggil profesional? Atau adakah ia seorang peminat atau pakar yang kongsi ilmu dia kat YouTube secara suka-suka, yang itu pula adalah tidak formal? Perbezaan penting yang kedua, untuk apa video tu dibuat? Adakah ia satu alat dalam proses pembelajaran, macam pelajar kena buat vlog sebagai tugasan? Itu kita panggil instrumental. Di sini, pelajar tu yang jadi pencipta aktif. Ataupun, adakah ia satu sumber yang anda tonton untuk belajar, macam video tutorial? Itu pula berasaskan sumber. Di sini, anda adalah pengguna maklumat. Ini beza utama antara belajar sambil buat dengan belajar sambil tonton. Dan akhir sekali, bahagian ketiga dalam peta kita. Vlog ni untuk siapa? Kadang-kadang, sasarannya sangat spesifik untuk pelajar dalam satu kelas tertentu. Kadang-kadang pula, ia dibuat oleh guru untuk guru-guru lain. Macam satu bentuk perkongsian ilmu profesional. Dan mestilah ada kategori yang paling besar yang ditujukan kepada khalayak umum. Inilah video-video yang jadikan ilmu yang rumit lebih mudah difahami oleh sesiapa saja yang ada internet. Jadi, kita dah bina peta kita berdasarkan siapa pembuatnya, untuk apa kandungannya dan siapa penontonnya. Persoalannya sekarang, kenapa peta ni penting? Apa yang ia tunjukkan pada kita tentang masa depan pembelajaran? Inilah perkara utamanya. Dengan peta ni, kita boleh berhenti tengok lautan video pendidikan di internet tu sebagai sesuatu yang tak teratur. Sebaliknya, kita mula nampak ia sebagai satu ekosistem yang tersusun dengan peranan, tujuan dan penonton yang jelas. Ini bukan setakat trend je. Ia satu anjakan asas dalam cara ilmu dicipta dan dikongsi pada zaman kita. Petikan ni memang tepat merumuskan segalanya. Pendidikan dah tak terikat pada bangunan sekolah semata-mata. Sebaliknya, ia dah jadi tentang membina rangkaian pembelajaran kita sendiri. Satu koleksi sumber yang kita pilih, termasuklah saluran YouTube kegemaran kita yang akan kita bawa sepanjang hidup, lama selepas kita tinggalkan alam persekolahan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan. Dalam dunia di mana kepakaran tak lagi terhad kepada institusi dan pembelajaran boleh berlaku di mana-mana saja, apakah sebenarnya peranan sebuah sekolah? Ini adalah soalan besar yang sedang dijawab sekarang oleh alat-alat yang baru saja kita bincangkan. Terima kasih kerana mengikuti penjelasan ini.